Assalamualaikum dan selamat kembali ke satu episod Jom Melukis bersama Pak Cik OPG. Okey. Aku pula depan ni sajalah Pak Cik nak tunjuk. Ini satu page komik yang Pak Cik tengah lukis. Ini muka surat yang ke-33. Masih dalam progres. Pak Cik dah nak tahu kat webtoon dah. Nanti dah siap nanti Pak Cik cerita lah kan. Tapi tak sajalah Pak Cik tunjuk. Ni kalau apa ni Pak Cik punya komik lah. Saja. Okey, tak apalah, saja tunjuk saja nak buat apa intro pitch. Jadi apa payah kita pergi balik sini. Alright. Macam biasa kita tengok balik kita punya apa review, kita punya benda kita belah belajar. Macam-macam kita dah belajar dah. Setiap apa ni? Ya. Pak Cik nak lukis satu garis sekejap dulu. Kenapa nak lukis garis ni? Okey. Dengan garis ni Pak Cik cakap secara official je, ini dah habis dah. Bab kepala. Dah biar bab pasal kepala. Kita nak masuk pula bawah sikit, iaitu kita masuk ke bahagian atas badan. Badan atas ke atas badan? Badan. Bahagian atas. Alright. Okay. Kita nak pergi ke bahagian badan pula atas. Okey. Kita tak ada apa nak cerita panjang sangat. Jadi macam biasalah sebelum start, pastikan pensel dah sah dulu. Lepas tu apa, kertas depan meja saja pun, kertas atas meja. Jadi ready semua. Okey, jom kita lukis sama-sama. Okey, kita start bahagian badan. Okey, badan kita start dulu. Kita start dengan bahagian depan. Ini bahagian depan. Okey, first sekali buat bulat macam ni. Okey, bulat ni bukan apa, ni kita nak buat rujukan kepala . Kita bukan nak apa, nak lukis, tak ada lukis muka full lah. Lukis kita kepala tu kita buat bulat je. Okey, untuk lukis badan first sekali kita buat garis dulu. Ni sebagai kita punya tekuk. Okay. Kalau Pak Cik selalu kalau lukis badan, Pak Cik akan buat macam petak macam ni. Berapa besar petak ni? Lebih kurang 2 kali saiz kepala. Kalau kat sini tu boleh agak-agak boleh buat kepala ada 2 sini. Dia punya saiz dia. Dah cuba petak sini. Ini bahagian kepala. Lepas tu buat petak lagi satu. Buat situ. Petak turun ke bawah lagi satu. Ini bahagian perut. Lepas tu pakcik buat balik sini. Buat balik sini. Jadi untuk bahu. Dan last sekali kita buat bulat. Kita buat macam puju macam ni. Buat puju macam ni. Kita puju macam ni. Jadi kita punya tangan. Okey kan. Alright. Okey, alright. Kita dah dapat dah macam tu. Dah dapat. Dah dapat. Okey sikit. Bagus. Okey, dari sini mari kita bentuk badan kita. Kita berhenti kat atas badan dulu. Okey, tangan, tapak tangan kita tak buat ya. Kita buat bulat macam ni dulu. Sebab tapak tangan ni dia nak kena ada satu video yang lain, kena cerita detail sikit. Okey. Jadi sekarang pakcik rapat sikit biar korang nampak. Okey, untuk kita lukis badan, kita lukis ni. Okey, dari sini kita tarik bawah. Dekat sini kita buat macam ni sikit. Tu badan macam tu sikit. Kita buat main macam tu. Okey. Dekat sini, lepas kita buat di atas, kita buat macam ni. Okey. Kalau kita padam, dia akan jadi bentuk macam ni.
Okey, dekat sini. Kita buat sini. Kita buat garis sini. Kita buat sini, garis. Situ. Pastikan dulu dekat kok tu dekat sini ni. Dia gabung cantik macam tu. Tengok pacik ulang kat sini. Tengok dia tengkuk. Kita buat garis macam ni. Tengkuk disambung ke bahu. Itu di bahu. Kita turun ke tangan. Lepas tu kat sini pun sama. Nampak? Okay. Alright. Habis macam tu, kita teruskan lagi. Okay. Kalau boleh kita betul-betulkan. Jangan macam dia macam ada bonggol macam dia. Itu tak betul. Kita pastikan dia smooth. Dari sini kita smooth turun. Macam tu. Sini pun sama. Jadi cuba nak note ini bentuk badan untuk orang saiz dewasa. Kalau macam katakan nak ambil macam saiz remaja, dia kalau dada, di belah dada ni kita buat dua kepala kan. Dekat sini lebih kurang 1,5 lah. Ya. Jadi kita boleh kita buat bentuk badan je. Kita buat bentuk badan. Ada bentuk badan. Okay, dekat sini kita buat jadi tulang kat, ada aku tahu tulang apa, bagi selangka apa tak tahu, kita buat tapi buat macam tu. Okay. Kita tolak tepi tu dah habis. Okay, sekarang kita pergi kat lengan bawah bentuk dia kalau dia macam ni tau, dia pergi kita pakcik rapat sikit biar nampak. Dia macam ni. Untuk macam tu, dia line dia macam ni. Macam tu. Dia untuk bahagian sini. Bahagian sini dia straight dah. Dia straight macam ni. Jadi kalau kau tengok balik tangan korang, kalau tengok tangan korang kat depan kau, dia macam tu dekat belah dalam tangan tu dia ada macam lengkuk sikit. Tu dia punya otot kat sini. Otot kat sini. Dia akan macam bawah sikit macam ni. Lepas tu sukan putus. Lepas tu dia akan masuk balik bersambung dengan kita punya pergelangan tangan. Tapi kalau kita tengok belah luar tangan kita, dia macam straight je. Dia bukan straight betul. Dia ada macam pacik-pacik buat dia macam dari sini. Dia ada macam dari tu disengit sikit. Tapi tak sangat. Di situ padam, pacik-pacik padam bagi nampak jelas. Dapat tak macam tu? Itu kaki tangan. Berikut tak? Okay. Kalau dah sampai ke sini, tak ada je, korang dah siap separuh badan korang. Dan kita ulang pada perkara sama dekat badan sebelah sini. Note sikit. Kalau korang tengok sini, tangan pakcik ni dah panjang sebelah. Ini panjang, ini pendek. Okey, jadi korang boleh betulkan balik. Bagi sama panjang. Kalau macam ni pakcik betulkan balik ya. Okey. Pakcik buat. Okey. Sama macam ni ya. Belah dalam mesti ada benda macam macam tu sikit. Okey, lepas tu InsyaAllah kita ganti kita punya tangan. Tapak tangan dia bulat dulu. Okay. Dah siap. Ini badan dari depan. Okey.
Boleh kot. Rasa je tak susah sangat. Di pakcik tak ada dalam buat otot-otot apa semua ya. Kita buat badan kosong je dulu. Sekarang kita nak buat badan dari belah tepi. Dari belah tepi, itu sama je. Okay, kita start dengan kepala dulu. Jadi kalau setengah orang mungkin setengah orang cikgu ke apa ke dia akan ajar, ada setengah orang dia tak suka start dengan kepala. Dia suka start dengan bahagian, ada setengah suka start daripada bahagian bawah badan. Tu bergantung lah. Tapi untuk kita belajar ni, untuk paling senang kita start dengan bahagian kepala dulu. Okay, biasa-biasa bulat untuk kepala. Okay. Tengkuk kita buat kat belakang macam ni. Ni. Okay, suara elok lah. Okay, kita buat macam tu. Okay, kali ni kita buat satu bulat. Jadi, lepas buang saiz satu kepala, buat bulat macam ni. Kita buat petak lah. Buat petak dulu. Lepas buang saiz satu kepala. Lepas tu petak tu kita straight macam ni. Kat belakang ni kita turunkan sikit. Agak-agak dalam 1/3 ni. Kita turun ke tempat macam ni. Petak. Pakcik selalu pesan juga kan. Apa-apa pun kita dapatkan bentuk dulu. Lepas tu sini bulat untuk bahu. Tangan kita buat macam ni. Okay, in case jadi pakcik buat macam ni lah. Kita buat ke belakang sikit tangan dia macam tu. Biasa buat petak sikit. Tak bulat. Okay, dapat lah. Kena pakcik start balik. Okay, pakcik start balik. Ini pakcik start balik. Untuk bagi betul-betul best lah. Oi, apa benda ni? Salah tekan pula. Okay, okay. Aku, ini pakcik nak bagi paling basic je. Petak. Cepat dah buat petak. Lebih kurang tinggi satu kepala. Untuk dada. Lepas tu kita straight lagi satu kepala lebih kurang. Untuk bahagian perut. Petak macam ni. Okay. Lepas tu kita bulat sini. Bulat dekat sini. Kan. Tu kita petak. Kita buat petak. Petak lengan atas. Lepas tu buat satu lagi petak. Untuk lengan bawah. Petak lagi. Ini untuk kita punya tapak tangan. Okey. Boleh dapat? Okey, kalau boleh dapat macam tu, cantik. Okay, jadi sekarang kita buat bentuk badan kita. Bentuk badan, kita tengkuk. Kita biasa, kita akan buat line macam ni. Kita dekat sini. Kat sini, badan tengkuk ni, kita buat macam ni. Macam tu. Line macam ni. Line macam tu. Okay, kita straight sini. Dekat dalam kita turun sikit je. Dia macam tu. Nampak? Okay, kita pakcik padam line ya. Nampak? Sikit. Okay. Dari sini, tengah ni, kita masuk pakcik cerita ni, kita masuk dalam sikit. Kita padam. Okay. Dapat nak bentuk macam ni? Dapat bentuk macam ni? Bagus. Okay. Dan sekarang, tangan pula. Tangan pun sama macam tadi. Dari sini, kita buat line macam tu kan. Macam tu. Dekat sini, kita buat line macam ni. Nampak?
Saya tempat nak beli pula. Ya. Dapat line macam tu. Okey ya. Okey. Okey, dah selesai dah. Dapat dia. Okey. Tangan bawah. Tangan bawah. Macam tu. Belah dalam. Ke depan bentuk macam tu. Macam ni ya. Nampak bentuk jadi. Buat. Tak ada. Tak payah besar sangat. Ini pakcik tu buat besar pula. Kecil. Kecil. Tu. Ni kita bulatkan lah. Okey. Jadi macam tu dah selesai dah. Badan dari arah tepi. Jadi kedudukan tangan ni biasalah kita nak starting belajar nanti dulu. Ni pakcik buat ni supaya korang boleh nampak betul badan. Nanti kalau kita dah habis bab badan, nanti kita akan belajar macam nak buat posing pula. Cara kita nak apa, nak buat tangan macam tu ke macam ni ke macam tu ke macam dia. Okey, tak apa kan. Tapi kita habiskan basic badan dulu. Okey. Okey, okey tak? Okey, kalau okey, bagus. Tadi pakcik betulkan sikit dalam ni. Okey, tepi. Tepi depan. Pakcik susun sekejap Okey. Last kali. Okey, last kali ni. Pakcik rasa kalau nak buat pakcik 2/3 ni, pakcik kena buat video lain dah. Sebab dia susah sikit dah. Dia macam kepala juga. Kepala nak buat dari tepi bahagian 2/3 ni, dia ada susah sikit. Dan rasa badan pun dia lebih kurang apply rule yang sama lah. Tapi tak apalah. Rasa je pakcik berhenti kat sini dululah. Nanti video akan datang, kita akan cerita pasal buat badan dalam angle 2/3. Okey lah. Yang macam rasa tak sabar mengajar tu, sorry ya, terpaksa. Sebab benda ni kalau rasanya nak diterangkan panjang video ni. Jadi dekat sejam pula kan. Okey lah. Jadi pakcik kena cut dulu dekat sini biar video ni agak-agak pendek. Walaupun selalu dah average video pakcik dah jadi lebih kurang 20 minit satu video. Okey, jadi pakcik berhenti lah kat sini. Okey. Sementara nak tunggu video badan belah angle 2/3 tu, study lah elok-elok bahagian depan ni. Dengan tepi. Praktis elok. Praktis. Perhatian sikit-sikit. Sampai dah terror. Okey, dalam video yang akan datang nanti, kita akan pergi ke badan bahagian 2/3. Dan lagi satu mungkin pakcik akan pergi ke bahagian tapak tangan. Ke tapak tangan pula, silap. Ke tapak tangan. Pakcik nak pergi ke basic ke posing untuk bahagian badan atas. Lepas tu kita akan pergi ke bahagian kaki. Kita akan pergi ke bahagian kaki. Dan next lagi pada video, mungkin kita akan buat badan
badan penuh. Okay. Apa ni? Oh. No. Jadi harap-harap kau boleh tunggulah kau punya apa episod-episod akan datang lah. Ni next contoh kita naik, lepas itu episod tu kita pergi ke ni basic posing bahagian atas, bawah badan atas untuk kita pergi kaki dan badan penuh. Alright, dan kita dah ada 5 tajuk untuk 5 episod yang akan datang. Okey, jadi tu je lah untuk episod kali ni. Okey, selamat berlatih melukis dan sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Okey, bye.